Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Rahman bin Muhammad Izani, pemegang kad matrik C23A1257. Video ini saya ingin membentangkan tentang kisah cerita yang telah saya tulis daripada cerita asal kepada cerita baru. Cerita ini mengisahkan sebuah kerajaan makmur bernama Langkasuka yang pada awalnya diperintah oleh seorang raja yang adil dan berwibawa. Namun, raja tersebut menyimpan rahsia besar. Baginda memiliki gigi taring yang luar biasa selepas cedera parah ketika berburu dan dirawat dengan ramuan yang dicampur dengan darah manusia. Raja mula berubah menjadi kejam dan zalim akibat ketagihan terhadap darah manusia. Keadaan ini menyebabkan rakyat hidup dalam ketakutan, manakala ramai yang dihukum tanpa belas kasihan. Seorang pemuda bernama Awang selamat yang ayahnya mati dalam tahanan istana akibat bangkit untuk menyiasat punca perubahan raja. Dengan bantuan bekas tabib istana, Awang selamat merancang helah untuk menyedarkan raja menggunakan ramuan penawar. Dalam satu majlis istana, raja berjaya diberi penawar dan akhirnya menyedari kesilapan yang telah dilakukannya. Raja kemudian diturunkan dari tahta dan diasingkan. Kerajaan Langkasuka kembali aman di bawah pemerintahan baru. Kisah ini menjadi pengajaran bahawa pemimpin yang gagal mengawal nafsu dan penyalahgunaan kuasa akan membawa kehancuran kepada diri dan rakyatnya. Sekian, terima kasih.